Selamat datang. Kali ini, jom kita bongkar sejarah sistem pendidikan negara kita yang menarik ni. Apa khabar semua penonton setia YouTube dan TikTok SSTP Kedah? Memang khas untuk anda semua. Pernah tak terfikir macam mana sebenarnya sekolah kita ni dibentuk? Jom kita gali kisahnya. Perjalanan ni sebenarnya berpandukan 3 laporan penting yang jadi asas pendidikan kita. Semuanya bermula lepas merdeka. Matlamatnya cuma satu, nak satukan rakyat melalui pendidikan. Penyata Razak inilah yang meletakkan asas perpaduan melalui 3 teras utama ni. Kemudian, laporan Rahman Talib datang untuk kukuhkan lagi asas ni sampai lahirnya Akta Pelajaran 1961. Okey, bila sistem dah stabil, fokusnya pun berubah. Bukan lagi pada sistem, tapi pada murid tu sendiri. Ayat keramat inilah yang mengubah segalanya, bermatlamat untuk lahirkan insan yang seimbang secara menyeluruh. Hasilnya, lahirlah KBSR dan KBSM. Mesti ramai antara kita yang lalui zaman ni kan? Tumpuannya jelas, seimbangkan ilmu dan nilai sambil kukuhkan jati diri dan semangat cinta negara.